Ni bawang yang kita dah siap sagat. Sebenarnya ni saya tak basuh ataupun rendam air garam. Saya dah keringkan. Lepas tu kita nak tabur dengan tepung beras. Ini kita taburkan dengan tepung beras sikit lah. Kita ratakan dia. Macam ni je. Okey. Okay, kita dah boleh start goreng. Alhamdulillah, bawang putih goreng dah siap. Okey, dia rangap. Dia tak lembek. Okeylah, cuma salah timing, dia agak gelap sikit. Tapi sekejap dia makan. Alhamdulillah, dapat juga satu balang.